Kalau berlaku yang macam tadi, apa yang perlu kita buat? Okey, awak semua pernah tak rasa tersenyum? Sebab apa tersenyum? Sebab main bola. Okey, jadi apa tindakan awak apa kalau berlaku macam tadi? Tolong dengan membuat apa? Tak tahu? Apa? Merawat. Okey. Dia maksudnya tadi adalah kecederaan ringan. Okey, jadi saya nak tanya, siapa tahu contoh-contoh kecederaan ringan yang lain? Ada yang tahu tak? Luka kecil. Lagi? Lebam. Lagi? Apa lagi? Luka besar. Luka besar tu dah kecederaan yang serius. Okey, jadi cikgu nak semua buka buku, buka surat. Sebelah ke 6. Okey, jadi cikgu nak semua dah belajar tak tajuk ni? Okey, jadi hari ni adalah kita akan belajar berdasarkan lakonan yang cikgu lakukan tadi. Kita akan belajar tajuk apa? Semua tajuk apa? Kata ni? Okey, jadi siapa tahu maksud waspada tu apa? Hati-hati daripada kecederaan. Okey, jadi siapa tahu maksud okey, dia apa dia? Okey, seterusnya adalah ni apa? Okey, kalau kita tengok tersenyum, apa yang awak nampak kalau tersenyum? Okey, contoh tadi kalau cikgu betul-betul tersenyum, kaki cikgu akan jadi apa? Bengkak. Sebabkan apa? Sebabkan tersenyum, terbalik tadi. Okey. Okey, seterusnya adalah kecil. Lagi? Meleceh. Okey, siapa tahu meleceh ni selalunya disebabkan apa? Bergeser. Contohnya kalau awak pakai kasut yang ketat dan tak pakai stocking. Akan jadi macam ni. Pakai awak? Sakit tak? Sakit. Ya. Awak pun pernah. So jadi maksudnya semua orang ada mengalami tak? Ya. Okey. Apa? Okey. Awak pernah mengalami luka kecil? Saya nampak dekat muka awak tu ada kenapa? Sebab basukan. Okey, itu adalah luka kecil. Okey, luka kecil dekat muka aku ni apa dia? Siapa tahu? Siapa tahu dia dari segi apa? Jenis luka apa? Saya pernah tak tahu? Tak tahu? Okey, kita tunjuk. Ni, luka kecil ataupun calar. Ya, calar. Okey, last sekali. Selepas meleceh, apa dia? Okey, meleceh ringan. Okey, jadi siapa yang pernah? Pernah mana? Okey,
Okey, seterusnya. Jadi walaupun kecederaan itu adalah kecederaan ringan, kita perlulah merawat juga untuk mengelakkan daripada berlakunya lebih serius. Okey, contohnya kalau tisu lembut ni dia dalam dalam bentuknya sarang, macam tu. Faham? Tisu lembut ataupun tisu lembut ni selalunya dia sangat fragile. Tahu tak fragile apa? Tahu. Okey. Jadi biasanya dia kena rawat juga kecederaan ringan ni. Sebabnya, sebab apa? Sebab untuk mengelakkan ianya berlaku lebih serius. Okey, kalau lebih serius, okey, contoh kalau contoh apa? Kalau luka kecil ataupun calang, kalau kita tak rawat, tak bubuh antiseptik, apa yang akan berlaku? Jangkitan kuman. Dia boleh jadi lagi serius daripada kecederaan kecil kepada kecederaan kepada yang lebih serius. Okey. Jadi, siapa nak tengok video? Okey, nak tengok video. Okey, tapi sebelum tu jadi ini merupakan video cara untuk jika berlakunya kecederaan ringan, cara untuk merawat dia. Okey. Okey, dengan melakukan apa? Bantu one. Okey, bantu start. Okey, ingat tak? Jadi adalah langkah untuk yang pertama adalah kita perlu cuci bahagian luka dengan air yang bersih ataupun cecair antiseptik. Okey, jadi ini adalah merupakan bahan-bahan yang kita boleh guna adalah air yang bersih supaya mengelakkan daripada lebih jangkitan tu, lebih serius jangkitan kuman tu. Seterusnya adalah Dettol antiseptik, tisu, kain ataupun kapas. Okey, seterusnya. Okey, ni dia dah cuci. Ni kalau kita tengok ni luka kecil seperti macam kalau ada berlaku apa? Okey, contoh kalau jatuh, awak bermain dekat kawasan sekolah, lepas tu tiba-tiba jatuh longkang. Okey, ni lah kita buat. Okey, seterusnya adalah sapu luka dengan minyak ataupun iodine. Tahu tak iodine tu apa? Apa dia tak tahu? Iodine tu minyak yang berwarna kuning. Siapa pernah guna iodine? Okey, itulah iodine kalau tak tahu. Ya. Kita boleh bilang untuk mengelakkan benda tu daripada itu, kuman kita kena guna alat seperti apa? Cotton bud ataupun kapas. Ya, korek linga. Jadi sapu je dekat atas luka yang awak kena tu. Seterusnya adalah balut atau tutup bahagian yang tercedera. Balutnya apa? Guna kain ataupun kalau ataupun plaster. Bukan selotip. Tengok okey, baca ini tengok. Dia balut guna kain, kain tu dengan plaster. Apa awak balut tak? Tak balut. Dia ada tutup.
P dekat muka dia adalah kena luka saraf. Luka kecil. Okey. Jadi jadi semua dah faham dah. Semua dah tahu dah langkah-langkah dan macam mana cara untuk nak merawat luka kecil ni. Dah tahu dah semua? Okey. Jadi semua dah tahu kan apa maksud dia semua kan? Okey, jadi semua dah tahu. Dah tahu belum maksud dia tadi? Dah ingat tak? Ingat. Okey. Jadi cikgu nak apa? Awak rasa apa ciri dan punca berlaku kecederaan ringan ni? Okey, kalau salah apa? Apa? Hanya melibatkan lapisan kulit yang paling luar. Okey, kalau salah ni dia hanya melibatkan lapisan kulit yang paling luar. Okey, contohnya disebabkan apa? Okey, kalau ciri-ciri dia pula apa? Yang paling luar je. Ini best sangat-sangat. Okey, dia berlaku selalunya disebabkan terjatuh. Okey. Kalau ciri-ciri lebam pula apa? Kawasan kulit berubah warna menjadi biru, ungu atau hitam. Okey. Dia disebabkan apa? Beratur dengan kuat pada objek gerak kutu meja tulis. Okey, ciri-ciri dia apa? Selalunya yang lebam ni, yang kena cepat lebam ni, dia mempunyai darah yang rendah. Okey, seterusnya adalah terseliuk. Macam yang dia dulu tadi. Okey, apa yang saya rasa tadi? Rasa sakit pada sendi. Contoh, kuku tadi atau pergelangan tangan. Disebabkan apa? Langkah ataupun orang panggil terbelit. Okey. Jadi kalau terseliuk ni dia sendi kita tu dia mungkin akan sedikit bengkak dan sukar untuk digerakkan. Sebab tu kalau kita tengok kalau orang terseliuk ni tempat permukaan yang terseliuk tu dia menjadi bengkak. Okey. Okey, seterusnya okey. Boleh menjadi okey, kalau kena melecur ni dia rasa apa? Rasa sakit dan rasa berdek yang menyucuk disebabkan oleh rasa benda panas tu yang kena atas kulit kita. Okey. Okey, seterusnya adalah kita akan memainkan satu apa? Permainan. Okey, teruja tak nak main apa? Siapa tahu nak main apa? Angkat tangan. Tak tahu? Tak tahu nak main apa? Okey. Sebab Allah tahu, cikgu nak pilih kumpulan dulu. Okey, jadi ini adalah kotak pink me. Okey, jadi dalam kotak ni dia ada bola. Bola ni dia ada melabelkan nombor. Jadi dekat bola ni dia ada 4 nombor. 1, 2, 3 dan 4. Okey. Maksudnya akan ada 4 kumpulan. Okey.
dan akan ada 7 atau 8 orang dalam satu kumpulan tu. Jadi cikgu nak semua datang ke depan untuk pilih dan bergerak ke kumpulan masing-masing. Boleh? Okey, dia ada 4 kumpulan. Okey, jadi kumpulan pertama dekat sebelah situ, kumpulan kedua dekat sini, kumpulan ketiga dekat sini, dan kumpulan keempat dekat meja belakang tu. Yang di bawah. Okey, itu kumpulan keempat. Okey, cepat. Siapa nak dulu? Okey, okey. Datang je. Cepat. Berkumpul, ikut kumpul. Okey, dah. Siapa dah dapat bola tu? Cikgu nak dia berada dekat kumpulan terus. Boleh tak? Faham tak? Dekat kumpulan terus. Kumpulan dua. Okey, kumpulan satu dekat sana, kumpulan dua dekat sini. Okey, faham?
Betul, memang gitu je. Grup pemain pertama adalah grup rakib. Siapa grup rakib? Kumpulan 3. Okey, yang seterusnya. Okey. Data ini belum. Okey, yang kedua adalah grup Habib. Grup Habib grup mana? Okey, grup 2. Okey, dan sekarang ni grup 1 dan grup 4 je lagi yang tak tahu nombor berapa. Dan grup ni akan kosong. Okey. 1, 2, 3. Okey. Grup Aira. Siapa grup Aira? Okey, jadi grup Aira ni akan dari nombor 3. Maksudnya grup nombor 1 grup kumpulan Rakib, grup nombor 2 kumpulan Habib, grup ketiga kumpulan Aira dan grup keempat adalah kumpulan Habib. Okey. Jadi sekarang ni cikgu akan bagi formula dia. Okey, setiap kumpulan akan dapat formula dan kena ingat mana formula awak. Faham tak? Okey, dan ketua lah yang kena memainkan peranan. Dia kena ingat formula dan kalau dah main tu, kalau awak dapat dekat ular, awak akan dapat kad yang berwarna hijau. Manakala kalau awak dapat dekat tangga, awak akan dapat kad yang berwarna kuning. Yes, ini adalah kad soalan yang awak akan main tu nanti. Okey, boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, jadi sekarang ni kita akan mulakan. Ni grup yang pertama. Bukan lagi yang pertama tu. Dan kita akan main dekat sini. Okey, kita akan main dekat atas meja ni. Dan kalau kumpulan satu ketua kumpulan je yang akan main. Dan kalau ketua kumpulan dia dapat dia punya soalan tu, ketua kumpulan akan pergi ke kumpulan masing-masing dan tanya dan mereka jawapan dan berbincang secara dalam kumpulan. Okey. Lampunya lepak. Oh, 3. Sama. Sama jaki. Satu. Oh, 3. Sama. Satu. Kenapa lagi dapat satu ni? Satu. Senang kan dapat satu lagi. Oh, tu yang ni. Senang. Satu tolong dia. Dapat 6. Siapa tu? Masa aku gugung. Nama 5. Okey, jadi grup Rakib dia dapat ular. Okey, jadi disebabkan dia dapat ular, dia akan dapat satu kad yang berwarna hijau. Di mana dan menggunakan kad ni dia akan bagi dan dia kena berbincang dengan kumpulan dia jawapan dan dia akan bagi tahu jawapan dia. Okey, boleh? Anda luka anda mendapat cuci luka dengan balok luka dari stapler. Langkah pertama yang paling penting jika anda mendapat luka kecil,
Okey, so apa jawapan dia? Mancung kecil. Air bersih air dengan air bersih. Mencuci luka dengan air yang bersih. Okey. Jadi betul ke tak? Betul. Betul. Okey. 16 segi. Okey, jadi